Beli lagi satu. Station dia. Bau scary. Aku tengok ni. We have a Japan. Let's go guys to the convenience store. Our first, it's actually our second convenience store. But our first 7. Tadi kita pergi last year. Acha. Okay. Let's go back. I'm hungry. Dah. Tak boleh lah. Video. Okay guys, video. Okay guys, video. We would like to provide some precautions. Gelap dok. Tapi aku memang gelap pun. Tak adalah. Kak Ica, Kak Ica. Ni boleh. Ya. Acha kat sini Acha. Boleh ambil gambar weh. Take right. Okay, apa second right tadi? Opinion, rate. Red untuk dari segi berapa lah? Hah? Red dari segi berapa? Ketakutan, extreme. 9. Best? 9 red. Apa? Best? Red 7. Okay. Sebab dia macam dia takut. Tapi dia tak. Kejap. Dia ramai. Dia tak boleh dia kita sama-sama. Jangan macam ni kejap sikit. Ini orang mengelak. Tak Melina? Rate extreme. Kita 50 meter ke atas tau. Ni 14 pintai. Dia pusing. Oh, pusing kita terbalik. Ni nak kita tunggu ke bawah. Okay, Betul. Jumpa ya. Percaya. Okay, lepas tu rate fine. Apa? Rate fine. Fine. 5? 5. Yeah, it wasn't that fun. It was just like scary. Dia tak fun sangat. Sebab dia sekejap sangat. Okay, sekarang kita orang kena tunggu line yang ni pula. Like extreme ride. Yeah. It's more extreme. Sebab dia lama pun dia pusing dia. Yes, pusing like extreme pusing ni. Kita putar jari. Apa? Okay guys, so right now it's 6:40. Kita tunggu sini dah 1 hour je. Tapi kita almost there. Tunjuk sampai atas. Atas. Sampai dah? Aku sepak. Okay, and then? Orang takut juga bila datang ke sini sebenarnya macam Scary nak mampus. Ya. Macam mana kita nak tunggu? scared. I'm actually scared. Sebab tadi lagi gila. Okay, tahap kita sekarang. Understand? 6. Why the fuck 5 je? Aku ada. Rasa acak nak Diorang joget guys tadi. Padahal benda terlalu sebelah je. Sebab okay, I know that it's gonna be fast. But I didn't expect it to be that fast. Kau lah. Dia dah fast. No, macam sekelip mata. Macam malaikat lalu. 126 km per hour. 126 126. Kereta lagi laju. Aku bawa lagi slow tau. Kereta 14 pernah naik. Tapi kau bila kau naik kau macam biasa je. Tapi bila kau sebelah benda laju kau rasa macam Macam kereta, ibarat macam kereta macam nak anggar kita. ya. I know guys. The ride was very 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 crazy. I would recommend you guys. Cuba rakan naik belakang. Korang kalau atas sini korang kalau atas sini please try the ni. My kaki dah menggeletar ya at this point. That's scary. Please awak.
Yeah, it's very scary and we waited for like berapa? Almost 1 hour. Sekejap, tadi 7.20 kan? Sekejap, sebab kita 6.20 kita kat sini. 6.40. But the service is very good. Ya. And memang setiap tempat memang ada salah seorang je yang akan bercakap English kan. Betul. At least ada lah kan? Okay. Sangat bagus. Wangi dok. Kita. Sebab kan, you guys know that we actually need to wear the windbreaker. Yes. So sangat Very sweet. Yeah, that's so kepam like maximum level. Like, seriously, oh my god. And then most probably the one who gonna use is someone pakai hijab lah. Tapi dia punya bau dah macam busuk laki tau. Kan? Dia macam punya kepam tu. Damn. Aku punya macam Nampak yang wangi kat sana. Oh ya, aku dapat yang busuk Sorry lah. Dia tukar-tukar. Overall, how you rate? Okay, the extreme is a 9 out of 10. Tak pun 10 out of 10. Okay. The fun, enjoyable, 9 out of 10 juga. Oh really? Yeah. Mine is like maybe the extreme, the scary semua. Apa ni over 10 lah. Okay. Memang the highest. Tapi like the enjoyable like for me, I think I will give like 8 macam je because it was too fast and my eyes memang tak boleh buka. Faham tak? Tapi worth it je. Like, dia like pusing 360. Dia macam 14 times. 14. 14 times. Dia kata 14 spin times tau dekat situ. It was very like Otak kita orang pun dah tak betul. Sekarang kita nak pergi mana? So guys, that's our day. But the first day in Tokyo City. So we're gonna do weather check. First impression of weather, Tokyo's weather in the morning. Not bad. Dia tak panas, tapi dia tak panas sangat, tapi dia bahang kan? It's like very bahang right now. So we are on the way to the 7E guys. I just need an ice cream. I'm so panas. Tapi I nak Family Mart. Ice cream. I might get this one. Guys, we're trying to figure out how to use this. Betul, sebab dia bisa kecil line. Macam kajang line lagi sesuatu betul. Ya Syagi. Ini saudara dia. Jangan cepat tepung je. Okay guys, we change our plan. Jangan cepat tepung. We're getting food first. Kat Suki. So we're gonna eat Tena Isuki Ginza guys. Tapi ramai sangat orang. Yes. We need to queue. Bukan, dia punya kedai tu dah full lah. Because satu tu je. Dia macam more to like solo traveler. Dia macam dekat counter je. Tak ada meja yang bulat stuff and that. Kedai dia kecil Yang je. bawa tak kenal lah. Solo. Where are you? Dan Itsuki. Aku tak bisa. Sorry? Number 5. Yeah. Yang tu ada telur guys. Dia rasa punya kecap. Ada punya kiri ke? Kedua. Banyak sangat duk. Siapa nak tak banyak? Tak berapa? Sedap. Ais macam kacang panjang. Tambah dia tak makan lagi ke? Baru sampai. Oh.
Worth the wait. Worth the wait. Yeah. Really worth the wait. Ya, sedap. Kan? Dia punya sos sedap kan? Weh, bau dia sedap gila. Macam Hi guys, so this is the matcha that we got just now. This one is the premium matcha latte with oat milk. Tu kalau jatuh, beli lagi satu. Oh my god. Sedap. Dia macam but it has like that bitterness sikit. Dia macam very more matcha than the milk tau. You wanna try? Oh yeah? Sekejap Acha. I like this kind. Senang cerita. Dia tak ada sugar Ya. Kita tambah sugar. Apa? Are you sure? Apa Cha? Yang punya milk biasa ke? Tak oat milk. Let's try. Aku dah minum separuh dah. Lagi tahu. Sebab Ha? Rasa boleh tak? Ini better. Apa? Dia cakap dengan dia tambah sugar. Oh boleh? Guys, I already got the matcha, but it is not the Maruki Koyamin. But I guess boleh. Sebab to getting there is very challenging. Like Snapchat suka. but they don't have the Maruki Koyamin, so I don't know. I just want to get the Maruki Koyamin because it's very expensive in Malaysia. So, okay, bye bye. 悔しかったよね一人で泣いてた日々よ今につながって大きな Hi guys, so we're getting ready. We're going to Cafe. Are you guys ready? Can you guys see the sunlight? OOTD. Okay, this is Achas. We all have outerwear. This is from Cotton On. Anit. Long. Sham. That's all. Cuma the apa namanya? Blue elephant. Guys. Covered scarf. Kakak punya. Beli kat Korea. Mani suka yang paling. Swarovski. Sebab belum. Amira hijab. So apa GU kan? Ha. GU, Uniqlo, Adidas, Cotton On kot. Rizka punya. Bag. Cermata Perlemor bos. Perlemor di hati. I am dak Cotton On. Okay. Are you ready nak going out? Okay. First impression, girl. Girl. Oi. Tolak bodoh. Oh ya ke? Woi, dramatik sangat. Tapi bukan dramatik ni. Tangan terbakar. No, it's not that hot actually. It's just the matahari is so terik, but it's fine. It's not bad. Oh, okay lah. Lalu sana lah. Tak ingat. So I got like American rice. What you got? Latte, ice latte. Yeah. What you got? I got the same as Milka. Same here. Same you can put for it. Okay. That's why a lot of people stress. And also like Kyoshi temple. Okay. Not like Kyoshi. No. It's really famous. Maybe about one most. Guys, right now it's 10:17 and we are going to Shibuya.
because we need to go. What the hell is happening in Shibuya? Kita nak pergi apa Shibuya Sky. Ya. Kita nak pergi Shibuya Sky. Our ticket is like agenda. Yeah, it's at 12 something. So we just gotta go there first. So guys, we have arrived at Shibuya Sky. But guess what? Sadly, tutup. Yeah, the rooftop tutup. So like, and basically then they said macam nak refund or you wanna see the indoors. The indoors literally macam mall je. Bukan, dia macam kita tahu. You can get. So we decided to get the refund instead. And memang ramai orang ni pun cancel. Sebab everyone wants the, you know, the sky stuff. Smart regulator. Buat tak ada je. Tak, patutnya diorang cakap lah ni awal-awal ke apa. Ni kita dah sampai sini baru diorang cakap. I'm very disappointed with this one, but I sekarang dapat refund. Kasut bola. Ya? Tak dah, cakap je. So guys, kita nak pergi makan since kita dah disappointed dengan Shibuya tu. We're gonna get food. Free food. Free food if you pay for me. So this is the way. Very, very beautiful. Yeah. So guys, baru bangun tidur guys. I'm very tired. I ada 4 anak nak jaga. Oh my god. Single mother is it? Yes, single mother. Successful woman. I'm a hero. Dia main kacip je guys. Pada tidur je. So this is the Wagyu ramen and Karage ramen. Karage and another Wagyu ramen. We have Karage and also gyoza. Big ramen. Diorang ni lipat. Ah, oui. Alors peut-être essayer quelque part puis ensuite. Je te dis en passant, il n'est pas à la période que là, on est à la période la moins difficile. Peut-être que genre, tu vois, parce que les gens ils font des choses en mer, les gens vont Tak habis. Orang tengok acara kan terus amazing. Bukan ni. Ni buat tak saya cuma menakutkan. So guys, Lost in Japan. yeah, last in Japan. We are heading to Ada prince yang selamatkan kita. Amin. Mana? Mana nampaknya? Prince je. Kejap carikan. Sudah kau nak cari yang tak elok kan? Baju putih. Yang bodoh. So guys, kita nak pergi ke Modi whatever mall. Because to tengok Onitsuka there. Yeah, and kita dua dah berak. Yes. Same eye. Sangat puas. Yes. Kita ni main jalan je tak apa. Yes. YOLO boss. Hashtag YONO. Dia kata betul kan ni atas tu? Okay. This is the matcha guys. Taste test. Dari mana ni? Tak sana balik, keluar balik. Jangan minum dulu. Very Semalam dengan hari ni? Ni pekat. Oh ya?
So we are gonna try this. Ni macam so much more pekat. You know. Kan? Kita ni lagi murah kan? It tastes macam so basic. Tak sedap. Tak sedap lah. Langgar. Oh, tak tahu. Kau nak rate berapa? Rate 7. I would rate like 6 ke? Tak, macam daripada Kia punya. Macam mana tak Kia punya semalam yang tak ada gula tu? Masuk. Kan? Weh, semua. Macam rasa macam mana? Okay lah, better. But this one, tak sedap. I mean, I memang selalu beli yang tak ada gula pun. And tentu kat Walmart. But this one memang, oh my god, disappointing. Tadi cakap macam Semalam ni macam okay lah, taklah tak sedap. Cuma macam very basic. Sangat terang. wow, Okay, sun kiss. ini sun kiss sangat-sangat. Oh my god. Oh my god, guys. So ramai orang ya. So full. So I'm getting this one because it's so panas. Hi guys, so sekarang kita dah sampai Omotesando. Yeah, and we are so barat. I'm so barat right now. And no, we are here at Harajuku lah sekarang. Tak, Omotesando ni. Omotesando dia. Ya, ni dah Omotesando. Whatever lah, but dia macam tu. Tengok weh, ramai gila orang. Oh, Omotesando. Fokus bro. Tengok tu ABC mak ada kita lagi. It's so damn ramai guys here. Okay, I feel like yeah. Omotesando is like small. Ni macam Omotesando, Harajuku, Shibuya. Nak ambil gambar neon. Panas sangat. Taklah panas sangat pun. Ramai sangat orang tu. I'm so thirsty. We are heading home guys. Yeah. Gatal lah nampak aku. Bau macam kari tu. Sedap ni. Macam chapati. Sedap tu bau. So guys, we're gonna show you guys everyone condition right now at sekarang berapa? Pukul 7 kan? At 7 PM. Baru je pukul 7. Dah tumbang dah guys. Nampak ni? Belum tumbang lagi. Ni lagi sikit je. Dia belum mention sakit pinggang. Cuba mention sakit pinggang. Tak ada pinggang. Sakit tapak kaki. Faham? So sekarang kita akan balik rumah and kita nak main basikal. Betul kan? Betul kan main basikal? Betul. Tapi dapat dari mana? ada dekat tepi rumah tu. Kau berapa kata ada yang boleh basikal kau? Bukan tu. Hello guys. Good morning. So today kita nak cari matcha. Tudung. Ha? Ini tudung paling seram kan orang pakai. Ya. Tapi cantik lah. Tudung kau kan? Siap. Kena je. So kita akan pergi UNO today untuk cari matcha. Semoga kita dapatlah dengan matcha shortage sekarang. Ya. So kita menunggu train. So guys, Dengan raka matcha? taklah. Yang raka kat dia suka. So semalam dia ni macam nak demam je korang. Sangat Tapi embarrassing. hari ni Kuat. strong lah. Betul eh? Cepat Apa-apa kau makan pun kau habiskan hari ni. Wow. Guys, Souvenir kat sini. ya doh. So we have arrived here. Lagi ada ni. So we have arrived guys to the matcha place. Apa? Sampai tengok je lah. Ni, actually depan sana banyak juga weh kedai matcha kat sini. So, datanglah sini. Tadi pun ada kedai matcha powder. Tadi kat belakang. Dalam botol. Let's see. Nice kan? So guys, we got our matcha. But it's not the Maruki Kurame.
And I'm so disappointed. Huh? Dah siap bawah ni. Oh. Guys, we finally arrived Kamakura after like almost 3 hours. In almost 2 jam lebih. Oh, ni tak? Tak. Bukan almost 2 hours. Kita macam punya travelling tu, kita tersalah train semula. But it's so worth it. Macam cantik gila. Keluar station je, dan nampak sangat cantik je. So we're gonna stop at Family Mart first. Actually kita tak tahu nak buat apa kat sini. Let's do itinerary here. We just like YOLO everything. So guys, gonna try the Atelier matcha right now. Sedap lah. No, I mean like better dari matcha Tokyo tu. Sedap weh. Nah, kau try. Ni better dari semalam kan? Alah, dia ni semua tak suka. Tak, tapi like semalam tu macam semacam. Yelah, semalam kan minum kopi. Semalam kan minum Nescafe, tarik. Sedap lah. I think I'm gonna get the matcha powder. Yang peach tu. Try weh. Sebab macam dekat Malaysia tak ada pula peach and matcha latte. Macam fake je. Bye-bye nak cari. Tapi sedap lah. Macam dia kan. Macam dia ni aiskrim ni sedap. Apple sugar. Dia rasa pun dia. Apa rasa? Biasa je lah. Biasa je lah. Okay. I will give the matcha like maybe 8/10. Sedap. 8? Yeah. Sedap. Ya Allah. Maybe because she doesn't like that this 6. type of 6. Kak sampai kau try yang tu tumpah macam. Macam budak kecil lah. Dia tinggal Habiskan dia kata. Tumpah. Sedap lah ni. Sedap-sedap. Different brand of matcha guys. Got too matcha guys. Oh my god. This is the Kamakura Cha-Cha, which is just over here, and the Atelier is over there. Okay. Nak aku Tunjuk representation dia. Bawah peach. Bawah peach, atas Matcha, cha-cha. Di matcha. matcha ni. Yelah, ada matcha. We're gonna stir first. Gaul sampai rata dulu tu terus pakai. Kau usah berata kot. Nanti kan rasa bawah je. Dah. Ya, insya-Allah. Tengok siap ada ribbon. Boleh. Sedap ke? Rasa matcha je. Oh, tak rasa peach ke? Peach maybe buah dia kot. Mungkin dia punya biji-biji. Nak rasa? I don't really like peach. She likes peach sangat. Weh, harga dia tak beza pun dua-dua. Manis lah gila. Dia Anjay. rasa matcha je. Tak. Nak. Oh my god. Kopi yang minum bawah memang lah. Mungkin kot. Tapi nampak legit gila. Nampak macam Ni colour premium dia. punya. RM20 premium. Oh ya. Tu pun RM20. Tapi dia tak premium. Sedap lah. Sedap kan? Rasa. Bawa lah. I think this is lagi sedap. For Lagi soft. Ya. Kan lagi sedap daripada tu. Tapi ni pun sedap je. Cuma tu lagi sedap. And then harga dia Ni lagi manis. Ni RM19 something ke $20 something. Ni lagi sedap and lagi murah RM1. Belilah yang Kamakura tu. But like for drink. Tapi aku try balik yang ni. Dia tu rasa matcha je. Tak rasa peach dia. Kan. Dia minum bawah baru rasa peach. Ni manis. Kau nak? Nak dapat jom mampus. Anjay. Kita nak cari matcha lagi. Actually, just the matcha powder. Actually, saya nak cari. Tapi saya tak jumpa lah, siao. Kita kat sini lagi.
Tak ada tu. Anjay. So guys, we are by the sea. Just like for the viral spot basically. Oh. So kita just like jalan-jalan over here. I dah look very barang. Hi guys. Good morning. So it's our last day in Tokyo. Bah, my kaki sakit sangat. Tolonglah. Kenapa? Dua sakit. Memang. Kaki kaki melecet sangat. So saya kopek dia semalam. So Okay guys, so our last day we supposed to be macam keluar around 8. And now Tapi it's semua orang terbangun pukul 9 bosku. Ya, dia bangun pukul 9 Ya, aku tengok jam pukul 9. What the fuck macam? Azhar tengok ke dia? Aku tak dengar dia soalan aku. Aku tak buat alam lagi. Lagi buang aja. Kan dah tidur tu. Aku pun. Apa ni? So right now it's like 10:30. And we just nak keluar rumah. Tapi like Tapi selamat tak ada apa sangat pun. it's just macam Tapi adalah kita kat kita punya plan, which is kita tak pakai baju. Tak apa. Kita makan kat Johor ke? kat Johor, cuma harga keras sikit lah. Sangat tu. Harga aku makan one cut je kalau kat Johor. Kalau aku sampai tak makan baju stall tu juga pertama kali. So nasib kita orang nak pergi tempat ni just like 10 minutes je subway. Sebab memang area sini je. Nak jalan boleh, tapi siapa nak? Siapa nak jalan? Kaki masing-masing pun nak melecet-lecet lah. Seriously. Okay, aku kat belakang ni pakai kasut ni sakit sikit. Ya, aku sumpah. Kasut ni dah menggigit aku. Sebelah aku gigit aku. Oh, you're buying. Cuma saya orang selalu beli ni kan? Oh my god, ya Allah. Korang, it's so hot here. Like so freaking hot. I'm dying. Oh my god, sorry. Ada matcha? Mana ada tak, bukan. Madu. Kita nak cari snack to eat because I'm so hungry juga. So guys, we got our daifuku and also tanghulu. Okay, taste of the tanghulu. Nak ambil gambar dekat. Dia ada ni. Dah ada. Alamak, ada Pas. Ya, okey. Kanan. depan sikit. Okay. Review. Sini nak ikat. Don't stop, dia say. Tak, don't stop in front of others. Kedai dia boleh. Okey, dia orang lain. Boleh dia kan ni? Macam mana ni? Tak sopan lah saya makan. Oh, is it? Is it sweet? Sedap ke? Okay, muka macam menyesal ke tak tu? Tak, sedap. Dia masam yang sedap. Lepas tu dia manis sangat. Dia punya ni. So dia sedap lah. Sedap. I give it an 8. Wow. So it's quite high. Quite high actually. Also high in sugar. Oh yeah. We both love red meat anyway. Yeah. You know. Okay. Wah, tadi. Tak sini. Mungkin dia spring. Dia red meat semua. Tapi sedap. Read. This is so meat. I don't know if maybe the food merasa biasa macam ni. Dia macam dia sedap lah. Tapi dia tak adalah macam Wow. Sedap siang aku nak makan lagi. Esok lusa dan aku nak stay kat Japan sebab dah ikut ni. Tak ada. Oh tu. Dia tak macam mereka dekat desa. So berapa tu? Out of 10? Kia? 6.5. I give 6. Okay. Not bad.
But Sekira So I'm trying Bangkok. Bogopang, but Japanese version. Yeah. But mine is custard. Yeah, not red. Oh, you buat custard? Yeah. Tengok dalam. Banyak gila feeding dia. Ha? Banyak gila feeding dia. Dengan rasa? Yeah. Not bad. Not bad but not good. You know? Actually not bad. Bukan not good. Yeah. Okay lah. Dia macam, tapi kalau dia boleh tak rasa timpang sedap. Kan? How would you rate it? 7 lah, 7. Yeah. I might be give like 6. Yeah, dia rasa simple tapi muak kan? Tak ada flavor. Yeah, Kak Mela beli yang premium chocolate guys. We're gonna wait for her. Oh my god. Tadi cakap oh my god for Dia macam nak beli cheese tau tadi. Habis sedap ke? Dia rasa masin-masin lah. Takut macam kita ingat. Kita panas pula. Panas tu. Tapi tak panas sangat lah. Dia acah-acah je. Tu Kak Mela baru. Dia punya guna 6 tu tadi. Sedap. Because Dia the one is acah-acah kan? premium. Tak ada panas. Tak panas Premium bukan. Aku dapat coklat ni dekat 7E rasa dia. Ini berapa? Coklat Messi tu. Coklat ni dapat kering tu. Red Coaster tak? Tengok, tunjuk dalam ni, tunjuk dalam. Tapi banyak tu. Ya, tapi coklat ni macam tiba kering. Banyak. Okay lah, better than this lah. Nak rasa, nak rasa. Betul lah. Ada coklat dia rasa. Ada coklat. Macam waffle je. Dia dua, coklat dia macam enak. Dia super-super yang masak. So guys, kita actually mochi, ice cream. Oh my god, I don't know how many times should I tell you guys that the heat is tak main-main, okay? Like today heat, this is like something else. I feel like macam terlalu panas untuk ini. Like for the hari-hari lain semua, I can handle the heat, obviously. But like right now, I don't know. My budget is not like that. You know, it's not that tebal. Okay, guys. Wow, so cute. We're gonna try this the mochi. That's it. So like, you dah sudah siap. Tak curi ke? Ha? No, dah chewy dah. Asal lagi je. Cepatlah. Tak ada tu cair. Apa takkan cair lah kat punya lambat. This is mango sorbet guys. It's very good, right? Nak sikit. Where are we? Tokyo Street. Tokyo Street pula. Aduh, tak boleh lah ni. Skytree. Oh ya, Tokyo Street. Ya. Taklah, kita boleh kat Shibuya. Tapi ada juga kat sini. Kau nak sedap. So guys, we're at Tokyo Skytree right now. Dia naik tangga. This is the real definition of okay, let's go. Ini je. Depan tu Tokyo. Jom mainnya. Weh. Weh.